Filem aksi ngeri terbaik yang aku tonton tahun ni. Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak share dengan korang satu lagi filem yang aku baru tonton semalam. Mana punya tiket semalam? Oh, dalam beg. Sekejap. Okay, filem ni, filem Ikatan Darah. Sebuah filem daripada production house Iko Uwais sendiri. So, ni filem kedua selepas filem Timur yang pernah keluar setahun lepas. So, filem ni dia berkisahkan pasal satu watak yang bernama Mega. Mega ni adik kepada seorang lelaki bernama Bilal. So, gadis yang bernama Mega ni, dia ni seorang bekas atlet dalam pencak silat lah. So, dia memang juara dalam sukan pencak silat. Cumanya dia ada masalah injury yang membuatkan dia retired lah daripada kejohanan pencak silat ni. Tapi dia bekas juara. Okay? Ingat bekas juara. Dan Mega ni dia hidup dalam keluarga yang agak susah lah. Dan abang dia iaitu Bilal ni pun sibuk dengan berjudi. So ada masalah daripada sudut kewangan keluarga ni. Dan Bilal ni pula ada main judi pula. So dia ada hutang sana sini. So bermula daripada situlah ada isu, ada konflik di mana Bilal ni dikejar oleh sekumpulan samseng. Nakkan duit dia lah. So ancaman nyawa untuk Bilal yang membuatkan Mega terpaksa masuk campur untuk selamatkan abang dia. So kat situlah segalanya bermula untuk filem Ikatan Darah ni. Sebuah filem yang sangat ganas, man. Okay, cerita pasal ganas ni. Dulu ada filem The Raid. Sebelum ni pun ada filem-filem lain yang banyaklah keluar daripada Indonesia yang gore. Tapi filem ni cukup, bagi aku cukup rempah dia. Dia punya scene gore dia sangat gore lah, sangat ganas, sangat ngeri. Lepas tu dia punya koreografi untuk part action tu cun gila, man. So ada konflik-konflik yang berlaku in between. Dan dia punya villain-villain dalam cerita ni, orang jahat dalam cerita Ikatan Darah ni, memang ada keunikan masing-masing, karakter yang berbeza yang buat aku rasa wah, menarik. Dan cukup buatkan aku rasa geram dekat serta-serta karakter dalam filem ni. Aku rasa macam tengok live pergaduhan sebenar tu. Aku macam tak rasa macam tengok filem. Rasa macam betul-betul ganas, betul-betul bergaduh. Dan samseng ni memang betul-betul muka samseng lah masing-masing. So semua ni diadunkan jadi filem yang sangat baik untuk filem jenis macam ni lah, action, gory macam ni, filem Ikatan Darah ni. Dan watak Mega ni, iaitu lakonan Livy Ciananta ni, aku tak pernah tengok dia berlakon sebelum ni, tapi muka dia mirip betul dengan Agni Nihak. Aku bila mula-mula dia keluar kat skrin, aku macam betul-betul terbayangkan dia ni adik Agni ni ke apa. Tapi muka dia memang mirip-mirip macam Agni Nihak. Daripada sudut lakonan, aku boleh cakap mungkin filem ni tak touch emotion sedih tu sangat. Dia lebih kepada action, lebih kepada buatkan kita rasa geram. So aku tak dapat nak komen sangat pasal lakonan. Tapi everything looks nice untuk kedua-dua watak ni, iaitu watak Mega dan juga Bilal. Dan juga watak-watak villain ni yang buatkan peranan, buatkan filem ni jadi lagi menarik. Ada beberapa watak dalam cerita Ikatan Darah ni, dia ada skill ataupun bukan skill lah, dia ada karakter yang berbeza. Contohnya ada satu karakter nama dia Macan. Macan ni memang paling powerful lah, paling otai dalam group ni. Lepas tu dia ni ada satu kebolehan yang agak luar biasa daripada orang lain. Lepas tu ada watak-watak lain macam Boris. Boris ni macam mana lah, gangster Cina macam tu lah, pakai baju macam Cina. Dia ada karakter yang berbeza juga, macam psycho. Lepas tu watak ketua dia sendiri, iaitu Primbon ni. Primbon aku dengar macam filem seram yang pernah keluar 2-3 tahun lepas. Tajuk Primbon. Aku cakap ni filem ni ada collab dengan cerita Primbon, cerita hantu ke. Tapi watak Primbon ni berbeza pula. Dia nampak macam relax, cool sikit. Tapi ganas. Kan ganas, dia kejam. Dia kejam kan. Watak-watak karakter-karakter jahat ni yang bawa journey untuk filem Ikatan Darah ni jadi more exciting. Jadi rasa lebih menarik. Dan di samping scene-scene ngeri dia, potong sana, kapak kepala, bukan kapak, parang kepala, patah kepak tangannya, kepak dua,
koyak kat pipi. Man. Ni kalau korang minat filem-filem ngeri, aksi ngeri, memang nice. Lepas tu dia punya koreografi lah, gerak kamera dia, walaupun ada scene yang goyang-goyang kamera, tapi cukup bagi korang rasa impact, intensity, rasa macam korang tengah tengok gaduh betul-betul lah. Dia punya set dia tu well built lah, nampak cantik. Ada pekan yang memang nampak macam pekan yang ada tebiar, pekan yang penuh dengan something. Lepas tu part dia tunjukkan something datang kejar dan masuk kat kawasan rumah, kawasan kampung tu, memang nampak macam betul-betul lah ada watak something yang macam betul lah, macam korang tengok kat luar. Dan bila aku tengok cerita ni, aku teringat cerita The Raid. Dan The Raid ni satu filem daripada Indonesia yang selalu orang perkatakan lah, walaupun filem dengan genre macam ni susah nak dijual ke Indonesia, selalunya bukan filem akan dapat kata jualan tertinggi, tapi orang Indonesia selalu sebut pasal The Raid, selalu compare The Raid dengan filem-filem action daripada luar, daripada Malaysia. Filem ni aku boleh cakap dia hampir-hampir saing macam The Raid, man. Dia punya ganas ada, dia punya part kotor tu ada, geram tu ada, karakter dia menarik, dan lakonan aku boleh cakap semua bagi 100% untuk filem ni. Set dia yang aku cakap tadi, ada satu set dekat rumah si Mega ni, rumah Mega dengan Bilal ni, nampak kotor, man. Nampak susah. Aku tak tahu tu set yang memang dia orang buat untuk filem ni, tak tahu, ataupun memang rumah yang sebenar yang ada kat Indonesia. Tapi set orang kata rumah tu nampak sangat kotor. Lepas tu set dia sendiri dekat tempat masa diorang ni berkumpul, something ni jumpa, dia cari Bilal ni, set tu macam cerita dekat Brazil, kau tahu tak? Memang nice. Lepas tu satu lagi benda yang aku suka pasal filem ni, yang ni antara kekuatan yang aku rasa satu benda yang berbeza lah. Bila kau tengok journey sepanjang perjalanan cerita ni, watak Mega ni, sampai satu tahap kau akan rasa macam macam mana nak habiskan cerita ni lah. Sebab nampak macam tak ada chance dah Mega ni akan ataupun Mega dengan Bilal ni boleh selamat, akan kalah punya. Tapi bila sampai part tu, bila korang tengok lagi kan, korang rasa macam puas hati lah. Lepas tu macam mana dia orang boleh overcome the situation tu. Dia ada juga part yang sangat kritikal, akan buat korang rasa macam putus harapan. Itulah dia cerita Ikatan Darah ni. Dan cerita ni aku rasa akan ada sambungan lagi lah, sebab ujung tu ada satu part tu dia tunjuk benda yang agak penting juga untuk sambung universe Ikatan Darah ni. Tapi cerita ni memang baik, man. Antara filem aksi ngeri yang terbaik aku tonton untuk tahun ni, inilah dia, Ikatan Darah ni. Sebab tu aku cakap dia saing-saing macam cerita The Raid. So filem ni dia akan mula tayangkan dekat program bermula 14 Mei 2026, filem Ikatan Darah. So dan filem ni untuk 18 tahun ke atas. Aku dapat tahu ada sedikit je lah part suntingan yang ganas-ganas, kebanyakannya tak dipotong. So tolonglah 18 tahun ke atas ni, untuk 18 tahun sahaja. Jangan bawa anak korang, walaupun korang teman dia, tak boleh, man. Itu bukannya caranya, dan benda ni tak baik untuk tontonan anak-anak korang. Semalam masa screening pun ada yang bawa anak-anak, aku nampak dia macam syndrome Down. Please jangan expose anak-anak tengok filem-filem macam ni. So filem Ikatan Darah 14 Mei 2026. Rating macam biasa korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman, dan dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem dan series yang korang dah tonton. So aku nak tanya korang, adakah korang akan pergi tonton filem Ikatan Darah 14 Mei 2026 nanti? Cuba komen kat bawah. Nyaman.